Okey, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pagi ini kita dapat sama-sama berkumpul. InsyaAllah setiap hari Senin bulan pertama kita akan berkumpul dan dengar perkongsian ilmu. Alhamdulillah, sebenarnya sabda Rasulullah SAW, ilmu itu adalah milik Allah. Barang siapa yang berkongsi ilmu, menyampaikan ilmu untuk kebaikan, insyaAllah akan dipergandakan 10 kali ganda. Semoga pagi ini saya dapat 10 tu, insyaAllah, dan tuan-tuan dapat juga. Saya mendapat maklumat daripada pegawai khas MC sewaktu di Mekah lagi. Dia tadi ready 2 hari bulan. Ya, kita apa 2 hari bulan untuk sesi maklumat. Kesian lah. Saya ingatkan biasanya ustaz ataupun pengamal ataupun mereka-mereka yang lebih tinggi lah. Saya pun ignore je lah. Saya ingat Arif gurau. Lepas tu ada mesyuarat dengan pengarah. Dia kata minggu ni jangan tak turun. Lepas tu sesi perkongsian dengan Encik Ruzli. Saya pun ni serius ke Encik Arif ni? Jadi tak apalah. Jadi tak ada tajuk. Saya rasa apa yang saya nak cakap, saya cakap sajalah. Saya dah pesan kepada saya punya bos, kalau saya hilang saya punya poin tu, kalau maklumat saya, kita cakap je tentang pengalaman di Arafah. Okey, alhamdulillah, ada benda yang saya nak kongsi dengan sahabat-sahabat sekalian yang mungkin bagi saya begitu penting juga lah, yang mungkin kita selalu terpah pandang mengambil benda yang ringan. Memang kita akui kita ni memang sibuk, tapi alhamdulillah kita masih berupaya berdiri di sini bersama anggota kerja, dan kita masih lagi diberi nikmat kesihatan dan berbagai nikmat yang kita nikmati setiap hari. Kita ada nikmat rezeki, tempat kerja yang cantik. Ada setengah tu bekerja di tempat yang panas. Kita alhamdulillah tempat yang cantik, dengan orang kata barisan kepimpinan yang baik hati, nikmat kepimpinan yang baik hati, nikmat pekerja yang energetik. Itu semua nikmat-nikmat yang kita rasa kita patut bersyukur. Di dalam kesibukan kita setiap hari, kalau kita renung diri kita setiap hari kan, kita bangun tidur, kita masih mampu lagi melihat anak-anak, suami, isteri kan. Kita bangun pagi, ada setengah bangun pukul 5 lagi sebelum subuh, menyiapkan persiapan untuk anak-anak sekolah. Kadang-kadang kita tak sempat pun nak solat pada waktunya, sebab menyiapkan persiapan anak sekolah. Dan ada juga yang tak sempat pun, kadang-kadang kita nak menyiapkan diri kita di dalam bilik sambil pakai baju berjalan ke kereta. Dan beberapa hari yang lalu saya masih lagi bercuti kan, ada anak sekolah. Di sebelah saya adalah seorang wanita yang membawa kereta, masih lagi sempat jalan kereta. Masya Allah, terlalu sibuk kita ni. Kemudian kita datang tempat kerja, kadang-kadang kan drive kereta ni, kita punya otak dah sampai kerja, badan tak sampai kerja lagi. Fikir apa ni nak buat, tiba-tiba aku dah sampai pintu gate dah. Sampai macam tu sekali. Sebab kita advance fikiran kita daripada fizikal kita. Kita dah belum buat lagi, kita dah fikir apa yang kita nak buat. Kemudian kita bekerja, kadang-kadang tengah hari tak sempat apa-apa, dah sampai waktu menghantar anak, ambil anak, petang macam tu lah. Ada yang balik pukul 7, balik ke rumah tak sempat nak menyiapkan makanan, pergi beli untuk anak-anak dan suami ataupun isteri. Begitulah kita punya rutin setiap hari. Kadang-kadang kita tanya, apa yang aku buat sepanjang minggu ni? Apa nak jadi dengan aku? Macam tu lah kita punya tu. Tak ada, saya lah tak ada rasa macam kadang-kadang tak ada penambahbaikan. Kalau solat waktu zaman sekolah sampai sekarang ni kan, asyik 3 kul tu saya. Itulah kadang-kadang kita tak apa nak jadi dengan aku. Tapi adakah kita ni benar-benar sibuk? Adakah kita benar-benar sibuk?
Sehingga kan tidak ada waktu untuk apa yang kita sepatutnya kita buat. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, jagalah 5 perkara sebelum 5 perkara datang. Kaya sebelum miskin, waktu lapang sebelum sibuk, waktu sehat sebelum sakit, tua sebelum muda, dan mati, hidup sebelum mati. Apa yang saya nak cakap? Muda sebelum tua. Jadi ada orang kata salah tu cik kata kita sentiasa muda. Okay, saya nak belajar ilmu tu lah. Okey, apa yang saya nak kongsi adalah perkara yang di tengah itu, iaitu jagalah sihat sebelum sakit. Sebab kalau kita tengok diary kita kalender, berapa ramai sangat yang meletakkan agenda kesihatan itu, kecergasan kesihatan itu dalam kita punya kalender. Balik kerja, bangun pagi, pergi kerja, hantar anak sekolah, tengah hari, petang pun kerja itu juga, balik, kadang-kadang sehingga solat maghrib kat rumah dan tertidur sampai solat pun dah terlewat. Tidak ada pun jadual meletakkan dalam diary itu untuk menjaga kita punya kesihatan, kecergasan kita. Jadi itulah yang saya nak berkongsi kepada dengan sahabat-sahabat sekalian, supaya kita meletakkan jadual, agenda untuk menjaga kita punya kesihatan dalam diary kita setiap petang, ataupun sekurang-kurangnya kalau tak boleh tu yang idealnya itu adalah 3 kali seminggu lah. Sebab ada setengah tu bila dia dah seronok melakukan exercise, setiap hari dia buat. Itu cara yang kurang betul lah bagi kita yang normal atlet. Itu lain. Sepatutnya kalau kita buat hari ini, besok lepas tu begitulah seterusnya. Ada setengahnya tu saya tengok hari-hari dia berada di gym, lepas gym besoknya ada lagi di apa ni, sehingga kita merasa otot kita ni lesu. Sepatutnya kita kata kalau hari ini exercise, besok rest, itulah seterusnya. Okey, bila kita bercakap tentang kesihatan itu, kita kena lihat diri kita ni dulu, sama ada kita sihat ataupun tidak. Masing-masing ada definisi sendiri tentang sihat. Ya, boleh datang bekerja, tak sakit, boleh pergi bersarapan, tapi tiba-tiba besok, kenapa si Alu ni tak datang kerja? Dah masuk work. Sebab kadang-kadang kita tak mengenali diri kita sendiri. Jadi macam mana kita nak kenal kita ni sihat atau tidak sihat? Masing-masing ada dia punya definisi. Terutama tentang kecerdasan lah, selagi aku ni boleh makan, tak ada apa benda, tak nak pergi hospital, tak ada klinik, itulah tafsiran yang paling mudah, sihat. Macam mana pula tentang kecerdasan? Jadi macam-macam dalam bidang sains pun tengok siapa yang mentafsirkan, yang memberi tafsiran. Waktu saya belajar ada lebih kurang 10. Banyak sebenarnya definisi tentang kecerdasan. Yang paling ideal adalah kemampuan atau keupayaan kita melakukan aktiviti harian tanpa kelesuan dengan penggunaan tenaga yang minimum, dan kita masih mampu ada tenaga apabila ada perkara-perkara kecemasan. Contohnya kalau kita letakkan seekor anjing di sini yang memang ganas, kita semua mampu melarikan diri. Kalau kita redha terhadap anjing tersebut, maknanya kita tidak cergas. Jadi macam mana kita nak tahu kita ni cergas atau tidak? Petunjuk yang paling mudah adalah melalui kadar nadi. Sebab tu kalau kita pergi klinik, yang pertama sekali sebelum dia tu dia buat apa? Dia tahu kadar nadi. Siapa yang tahu kadar nadi normal kita waktu rehat ni berapa? Agak-agak lah berapa? Ada yang pegang agak-agak berapa? Kalau nak tahu secara tu, sebab tu kadang-kadang seorang jurulatih apabila dia melatih atlet dia akan pergi warm dia punya dulu. Okey, ambil kadar nadi. Dia tanya seorang-seorang. Ada makna dia punya tu. Dia tahu waktu itu adalah atlet dia belum cergas. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Lain individu, lain dia punya tahap kecerdasan. Saya dimaklumkan, saya diberi masa setengah jam masa dekat Mekah. Bila sampai kat sini, dia kata 5 minit je. Jadi mukadimah saya dah 2 minit, ada tinggal sikit je lagi.
Okey, macam mana kita nak tahu kita cergas tak cergas? Melalui keadaan hati. Manusia normal, bukan atlet, kita antara 60 sehingga 100 per minit. Sebab tu kadang-kadang kalau ni cek lah kita punya keadaan hati. Kalaulah di luar jurang tersebut, maknanya kita kurang cergas atau kurang sihat. Tapi ada ketikanya kita tinggi sebab mungkin kita terkejut sampai kerja sepatutnya macam saya ni lah, kena bagi ucapan, saya terkejut juga kan sebab ada orang lain lebih layak. Jadi kadang-kadang saya waktu pagi tu dah bangun-bangun je, hari ni adalah hari yang Cik Arif ingatkan. Jadi kadang-kadang dia tinggi sikit waktu tu. Ada setengahnya tu tinggi sebab dia terkejut bermimpi daripada tidur kan. Jadi dia apa ni lah, paling best sekali nak menentukan keadaan diri kita ialah waktu rehat, bangun daripada tidur. Itulah tahap kecergasan yang sebenar. Tapi dengan syarat kita bangun tidur dalam keadaan yang relax, bukan terkejut bukan terkejut. Jadi kita duduk, tengok, lupa kalau nak tahu cergas-cergas tunggu saya lepas ni lah. Okey, kalau dah kita tahu, kalau manusia, kalau atlet bawah pada tu dan boleh mencecah daripada 40 seminit. Okay, kita dah tahu dah tahap perjalanan kita. Sekarang ni kita perlu merangka kita punya kecergasan. Alhamdulillah sekarang ini pihak majikan mempunyai kesedaran yang sangat tinggi terhadap kesihatan, kecerdasan anggota kerja. Kita ada total wellness, kita ada banyak program aktiviti bersukan. Kalau dulu sebelum ni tak ada total wellness sendirilah. Pernah satu ketika dulu saya punya unit dulu lama tahun 2001 macam tu lah Ustaz Sewaktu di pusat saya tu pusat bahasa lah, pendidikan am. Saya di unit Riyadhah. Jawatan saya pun tinggi, pegawai pendidikan, bukan pegawai sukan, pegawai pendidikan. Jadi kita buat ujian terhadap staf, semua wajib. Ujian kecerdasan jasmani kebangsaan. Mungkin yang ini boleh diguna semula sekarang ini, iaitu kita mengadakan ujian. Ada 5 komponen yang kita uji: jantung, kekuatan otot, kelenturan, kelembutan, dan ada 5 komponen. Jadi diukur semua, termasuk komposisi tubuh badan, kandungan lemak. Kita panggil pakar pemakanan daripada MSN, kita panggil masa tu Cik Muniandi untuk mengambil sampel darah. Kita nak tahu, kemudian kita bagi anugerah emas pada jantung yang sihat. Ada dia punya norma norma ada kat sini. Ada dia punya norms. Malaysia ada dia punya norms. Kalau kita lari 12 minit, kita lari 6 round, ada dia punya perbandingan tu. Sama ada kita cergas atau tidak dari segi kita punya jantung. Termasuk juga kelenturan, termasuk juga kita punya kekuatan otot, daya tahan otot. Semua ada dia punya ukuran dan ada perbandingan. Malaysia dah buat dah, kita tak perlu lagi bandingkan dengan yang dunia punya, itu mungkin advance. Jadi kita buatlah ujian-ujian tersebut, nak menentukan sama ada anggota kerja kita ni sihat tak sihat. Mungkin sampai masa kita dah ada total awareness. Jadi macam mana kita nak tahu total awareness yang kita buat itu sesuai tak dengan kita punya program kita? Kan sebab total awareness dibuat seminggu sekali. Saya yakin sahabat-sahabat bukan sahaja exercise dalam waktu total awareness, tetapi sekarang ni saya nampak program berbasikal adalah. Jadi kita nak tahu sama ada program yang kita buat itu sesuai dengan kita punya. Jadi berdasarkan pada ukuran tadi lah. Okey, kalau kita nak cakap dia punya tu memang panjang. Jadi mungkin saya punya sesi fokuskan ilmu itu bersambung, dan siapa yang berminat untuk buat program sendiri. Untuk makluman, sewaktu berada di pusat bahasa dulu, saya adalah orang kata physical trainer kepada NC dulu. Waktu itu dipanggil rektor. Sebab dia kata dia panggil saya, saya ada masalah, saya nak exercise. Okey, insyaAllah saya boleh buat. Jadi sampai ke Padang tu saya, of course lah kita nak tahu tahap kecerdasan dia. Okey, adalah nama dia. Dia pergi warm up dulu. Tak sampai 5 minit patah balik. Saya kata, pasal tu tak jadi ke?
Saya penat gitu. Ini kes serius ni. Tak boleh saya bagi program macam ni. Dah cek dengan doktor. Tu kalau kita dah tahu kadar dia berapa, cek dengan doktor betul tak kita punya tu. Bukan semua kita punya program sesuai dengan dia punya tu. Jadi memang dinasihatkan oleh doktor untuk develop jantung dia supaya jadi normal. Tanggungjawab saya tu. Jadi saya kata macam mana nak buat ni? Okeylah, yang utama jalan dulu kan. Jalan sampailah akhirnya program itu dia dah mampu untuk lari sendiri dan pergi gym sendiri. Itulah dia punya program. Jadi alhamdulillah tempat kita pun kalau kita pergi ke Alif ada tanda-tanda dia punya tu kan. Baca benda tu, saya pun kadang-kadang ikut juga. Burn calories kan, not electricity, take the steps. Jadi saya pun naik tangga. Ada setengah cakap sini, apa ni saya dah naik tangga lah, tak naik lift. Kenapa saya punya tahap ketika sanduk macam tu juga. Badan saya masih membesar, tak ada benda begitu. Itu yang saya kata tadi, setiap individu mempunyai tahap ketika masing-masing. Mungkin naik tangga itu belum cukup untuk sahabat-sahabat melakukan exercise. Ada lagi exercise yang lebih sesuai. Jadi untuk tahu untuk develop program sendiri, datanglah berjumpa Kajian Sukan ataupun kat sini ada kita punya pakar-pakar Dr. Masura semua tu yang boleh membantu membuat program sendiri. Kalau tidak pun joinlah program Total Wellness yang kita akan buat insya-Allah setiap hari Jumaat. Jadi saya punya saranan supaya letakkan jadual hari Jumaat itu adalah Total Wellness. Janganlah buat program waktu itu kita bersukan dan melakukan exercise. Jadi itu saja perkongsian saya untuk hari ini. Salah dan silap, mohon maaf. Dan kita berjumpa di hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.